Pada tahun 2020, sewaktu KWSP membuat pengumuman pengeluaran duit dari akaun 2, ramai yang mengambil keputusan untuk bekukan simpanan KWSP mereka ke dalam bentuk emas. Siapa yang beli gold bar 100 gram ini, harganya 5 tahun lepas sekitar RM23,000 dengan harga per gram sekitar RM230. Selepas 5 tahun, gold bar 100 gram berharga sekitar RM44,000. Kenaikan harga sebanyak RM21,000 atau 18% secara purata dalam masa 1 tahun. Jika anda biarkan simpanan RM23,000 dalam KWSP, adakah anda akan dapat pertambahan simpanan sebanyak ini? Jadi apa yang kita boleh simpulkan dari pertambahan harga gold bar 100 gram ini? Nilai duit RM23,000 5 tahun lepas sudah hilang kuasa membeli yang sangat ketara. Dengan RM23,000 sekarang, anda hanya mampu membeli 52 gram emas sahaja. Ambil pengajaran ini dan tukarkan sebahagian dari simpanan anda ke dalam bentuk emas untuk melindungi simpanan anda supaya tidak dimakan inflasi. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan wang fiat anda ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.